tadi. Okay, dan kita tunjuk cara baca dia. Okay, yang tu kita punya pump. Okay, pump dekat situ. Okay, Saya buka contoh tu. ni boleh support sehingga 500 polybag lah. Boleh. 500 polybag boleh lagi. Yang kita punya kat sini dalam 200. Okay, yang pump ni dia nama Leo, gambar singa tu. Jadi antara jenama yang okey lah. Kalau jenama apa? Leo. Okay, harga pump ni dia untuk pump air dan juga baja. Yang ni campuran baja, yang tu adalah air kosong, air pipe biasa lah. Okay, jadi cikgu akan tunjuk macam mana air tu mengalir semua ke sistem dia. Mula nampak macam susah semua kan, nanti bila dah on, kita dah nampak senang dia. Okay. So sebentar cikgu tunjuk dulu. Ini pipe 16 nak ke polybag dia. Okay, daripada tangki dan juga tangki baja ni, tangki air dan tangki baja, okay, kita kat sini pakai pipe 25mm lah. Stopcock lah. Stopcock ni untuk tutup. Kita boleh tutup yang sana, buka yang sini. Okay, kalau air sini dah habis, kita akan buka yang sana. Okey, jadi pipe ni, ramai yang mungkin tengok cikgu macam mana nak tembuk lubang kecil tu kan, bocor dan sebagainya, kena gam ke apa. Sebenarnya tidak. Nanti saya akan tunjuk dia punya sebab pipe tu dah habis. Untuk penembuk dia. Sama dalam RM2 dia kalau penembuk ni. RM2 dia? Dalam RM2 lebih lah. Okey, kat kedai agro ada jual. Tapi sini kedai agro kalau cik nak beli yang lengkap untuk sendirilah dekat Bahau dia. Kalau kat Taman memang tak ada. Bahau direct Chong Motor. Atau segala macam mungkin ada dekat Heli tu, Field Light. Kat situ Field Light okey. Ada tembuk dia macam ni. Dengan tangan je. Dengan tangan je. Kita masukkan. Masuk, tarik. Memang fit tu tengok. Kita cek try tembuk. Yang boleh untuk. Ini tak boleh. Yang ni kita pakai ni. Yang ni ada pakai apa nama ada yang macam kupu-kupu tu. Macam panjang tu. Kalau cik beli kat Shopee pun ada juga murah kat Shopee. Dia boleh cuba. Okey. Pam air biasa satu. Ya. Ini 125 yang bawah sebelah sini. Tegak-tegak. Okey. Kalau macam ni air sana masuk. Yang ni buka lah. Okey, tapi yang kalau cik perasan yang belah baja kan masih tegak betul tak? Belah sini tu kita tutup. Maksudnya tutup. Tak. Cik masukkan dekat bawah kan, hook dia sedut. Maksudnya air pipe tu akan pergi ke sana. Ini baja tak jalan lagi. Okey, kalau sekarang ni cik kata cikgu nak jalankan baja. Tutup air ni. Tutup yang sana, tutup yang bawah. Bawah. Okey, buka yang ni. Buka yang baja. Buka yang baja. Ni air kosong masuk juga lah ke sini kan. Tapi sekarang ni yang jalan air bawah, air ni. Air baja akan pergi ke polybag. Biasalah 25 kan. 25 ni kat kedai hardware dia jual. Tapi yang kecil ni kat kedai hardware biasa ada. Kakak tu nak set 25.